Assalamualaikum. Siapa tak kenal belakang saya ni? Masjid Nabi kan. Saya berada di Madinah Al-Munawwarah. Sebelum 1400 tahun dulu, kota ini dikenali sebagai Yathrib, kota yang penuh dengan penyakit. Tetapi setelah Nabi SAW berhijrah ke sini, Nabi SAW tukar nama kota ni daripada Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Tengoklah cahaya dia. Tapi bukan sekadar cahaya lampu, tapi cahaya iman. Hingga iman sampai ke seluruh pelosok dunia. InsyaAllah sebelum akhir dunia ini, pasti dan pasti setiap rumah akan masuk cahaya iman. Jadi Nabi dah tak ada sekarang. Nabi dah tak ada. Jadi tanggungjawab siapa untuk sampaikan iman, sampaikan cahaya ini, sampaikan dakwah ini. Tidak lain iaitu kita semua kena ambil tanggungjawab. Khairul ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat, iaitu kita umat akhir zaman, sebaik-baik umat Nabi, iaitu sentiasa mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kamu sebenarnya sebetul-betul beriman. Jadi moga-moga siapa pun kita, sama ada kita bekerja, berniaga, apa-apa pekerjaan kita tidak lepas daripada menyampaikan risalah Nabi. Sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Jadi itu tanggungjawab kita, sentiasa mengajak manusia untuk kebaikan dan sentiasa mencegah manusia daripada melakukan keburukan. InsyaAllah moga-moga semua yang lihat video ini dijemput untuk menjadi duyufur rahman, menunaikan haji, sama ada pada musim ini ataupun musim yang akan datang. Semoga mendapat mabrur.